always play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang, Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita kembali lagi di segmen Creepy. Macam biasa, dekat segmen ni kami akan bacakan kisah-kisah seram yang korang sendiri hantar dan alami. Dan kali ni kami ada satu kisah yang agak panjang. Tapi bila kami baca dari awal sampai habis kan memang meremang satu badan weh. Sebab gangguan yang subscriber ni alami bukan sekali dua, tapi dari dia sekolah rendah sampailah masuk sekolah menengah, macam setiap fasa hidup dia ni mesti ada je benda yang ikut mengganggu. So tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Subscriber ni minta kami rahsiakan identiti dia. Jadi untuk cerita kali ni kita akan panggil dia sebagai Rina. Macam nama saya, Rina. Berasal dari Sarawak tau. Masa Rina sekolah rendah dulu, dia bersekolah dekat kawasan pedalaman Sarawak. Sekolah tu kecil je, murid pun dalam 50 orang je. Dan disebabkan rumah masing-masing jauh, semua murid memang diwajibkan untuk duduk dalam asrama. Asrama tu pula bukan macam bangunan batu, tapi diperbuat daripada kayu. Jadi ini adalah kisah yang pertama. Masa tu Rina tahun 2, dia mula alami benda-benda yang pelik masa dia darjah 2 tu. Setiap malam dekat asrama tu memang akan kedengaran bunyi tapak kaki tengah berjalan. Tapi bunyi dia lain tau, sebabkan lantai asrama tu dilapik tika, jadi bila ada benda berjalan, bunyi dia macam tapak kaki yang melekat dekat tika. Faham? So kadang-kadang bunyi tu datang dari dalam asrama, kadang-kadang dekat koridor belah luar. Yang peliknya, semua budak dah biasa sangat dengan bunyi tu sampai tak ada siapa yang ambil kisah. Macam dah jadi rutin setiap malam. Tapi ada satu malam ni, Rina cakap dia tiba-tiba rasa tak sedap hati tau. Perasaan dia macam lain macam. Masa tu suasana sunyi sangat. Tak lama lepas tu, ada anjing-anjing dekat kawasan sekolah tu mula mengaung tau. Bukan menyalak, dia macam mengaung macam menangis. Macam menangis lah. Dan disebabkan sekolah tu terletak dalam kawasan rumah panjang dan dikelilingi hutan, memang banyak anjing yang berkeliaran. Dan dalam keadaan dia tengah dengar anjing mengaung tu, tiba-tiba dia terdengar satu bunyi, iaitu seretan rantai besi. Bunyi tu datang dari bawah luar asrama. Bunyi seret rantai besi kan, macam ada orang tengah heret rantai besi dari dekat atas tanah. Mula-mula dia fikir mungkin pakcik Gad tengah buat rondaan, tapi bila dia fikir balik, Gad nak buat apa kan dengan heret rantai tengah-tengah malam macam tu. So dalam keadaan ketakutan, dia terus pejam mata rapat-rapat. Dia cuba paksa diri dia untuk tidur walaupun bunyi rantai tu masih kedengaran. Keesokan paginya, dia langsung tak cerita dekat sesiapa, sampailah seorang kawan dia ni tiba-tiba teguh. Rina, muka kau kenapa? Dia pun pergilah tengok cermin kan. Dan masa tu dia nampak ada satu cap jari hitam dekat pipi dia. Bukan macam kesan pensel tau, memang jelas bentuk cap jari manusia. So dia cubalah gosok-gosok tak hilang. Dia fikir mungkin lepas mandi nanti hilang lah kena air kan. Tapi lepas mandi pun masih ada. So dia malas fikir panjang, dia buat dek je. Dia teruskan je macam biasa. Tapi yang buat dia lagi seram, esoknya cap jari tu bertambah. Bukan satu dah, tapi 3 cap jari hitam jelas melekat dekat pipi dia sampai cikgu sendiri perasan dan cikgu tanya kenapa tu. Rina sendiri tak tahu nak jawab macam mana sebab dia memang tak tahu dari mana datang kesan tu kan. So petang tu lepas perhimpunan sekolah, ada seorang cikgu ni panggil dia. Cikgu tu tengok lama tau dekat pipi dia. Lepas tu cikgu tu pesan, malam ni sebelum tidur, basuh kaki, solat dan jangan tinggal doa. Budak-budak, biasalah kan. So Rina macam tanya lah, kenapa cikgu? Lepas tu cikgu pun jawab, ni mungkin orang minyak. Weh, sumpah aku tak pernah dengar cerita mana-mana pengalaman subscriber pasal orang minyak. Sumpah meremang weh. Bayangkan korang darjah 2 tau. Pasal ada orang tua cakap macam tu, memang tak lena tidur dibuatnya.
Sejak malam tu Rina mula rajin solat dan baca doa sebelum tidur, dan Alhamdulillah lepas beberapa hari cap-cap jari hitam tu memang makin pudar sampailah hilang terus. Tapi gangguan dekat asrama tak berhenti. Masih ada macam-macam bunyi dekat situ. Antaranya ada bunyi pasir jatuh ke atas bumbung, ada bunyi ketukan dekat bawah asrama, dan masih juga ada bunyi orang berjalan setiap malam. Seolah-olah macam memang ada sesuatu yang dah lama menghuni kawasan tu, macam ada dua kaum yang tengah hidup dalam satu kawasan yang sama. So, itu kisah pertama. Kisah yang kedua ni berlaku beberapa tahun kemudian. Masa tu Rina dah darjah 5 dah. Sekolah dia buat satu perkemahan tahunan. Semua murid tahap 2 berkemah dekat padang sekolah. Jadi macam-macam aktiviti yang diorang buat tau. Tapi ada satu aktiviti ni yang wajib setiap tahun. Nama dia, macam biasalah, aktiviti burung hantu. Kalau korang pernah masuk sekolah berasrama dulu kan, mungkin ada yang pernah lalui benda-benda macam ni. Aktiviti ni bermula tepat pukul 12 malam. So semua murid ditutupkan mata menggunakan kain. Kemudian semua kena pegang tali dan berjalan dalam satu barisan panjang. Sepanjang laluan tu, cikgu-cikgu pasang bunyi mengilai, bunyi hutan, bunyi macam-macam bunyi seram lah, semata-mata nak uji keberanian. Lepas tu, seorang demi seorang murid akan ditarik keluar daripada barisan dan ditinggalkan seorang diri dekat kawasan tertentu. Sebelum aktiviti ni start, cikgu dah bagi satu kata kunci. Kalau rasa macam ada orang kat sekeliling, sebut perkataan tulang. Kalau orang tu jawab tengkorak, maksudnya dia memang manusia. Kalau dia tak jawab, jangan layan. Apalah, kata kunci pun seram. Tulang dengan tengkorak, takut aku. Bila sampai giliran Rina, dia rasa dia ditinggalkan dekat depan dewan makan. Pada awalnya masih kedengaran bunyi-bunyi yang cikgu pasang tu. Tapi lepas beberapa saat, semua bunyi tu hilang. Tiba-tiba je sunyi. So dia dengar bunyi tapak kaki dari belakang. Dia ingatkan cikgu. Dia pun sebut perlahan, tulang. Tiba-tiba tak ada jawapan. Dia sebut lagi, tulang. Masih diam. Tiba-tiba dia rasa macam ada satu tiupan angin betul-betul dekat tepi telinga dia. Dan satu suara membalas, putih. Aku dah kata dah, cerita hari ni seram. Kenapa benda tu balas putih weh? So Rina cakap masa tu memang badan dia teruk keras. Dia tak mampu nak bergerak, tak mampu nak menjerit. Sampailah tiba-tiba ada orang tarik tangan dia kuat-kuat dan bawa dia berlari ke padang. Rupa-rupanya cikgu yang tarik dia. Bila kain penutup mata tu dibuka, semua murid dah berkumpul. Aktiviti malam tu terus dihentikan sebab rupa-rupanya ada seorang murid yang pengsan. Esoknya murid tu cerita masa dia ditinggalkan seorang-seorang dekat belakang kelas, dia rasa ada something yang mengganggu dia sampai dia terus tak sedarkan diri tau. Dan nasib baik tak ada yang kerasukan malam tu. Tapi cukup buat semua orang trauma weh. So kisah ketiga, bila masuk sekolah menengah. Rina Alhamdulillah berjaya masuk ke sebuah MRSM di Sarawak dan masa ni dia tingkatan 2 tahun 2020. Time tu COVID dah mula muncul tapi PKP masih belum bermula lagi. Satu minggu tu, minggu balik bermalam, 2 orang roommate dia balik rumah. Seorang lagi pula tidur dekat bilik kawan dia. Jadi tinggallah Rina ni seorang-seorang dalam bilik kan. Malam Jumaat, macam biasalah dia pun main ML sampai pukul 1 pagi macam tu. So tengah syok main game, dia dengar bunyi orang ketuk tingkap belakang bilik dia. Tok tok tok. So dia buat tak tahu. Lepas beberapa minit dia pandang ke arah tingkap, dia nampak ada lampu jalan warna oranye macam biasa. Tak ada apa-apa pun. So dia sambunglah main game sambil dia hadap dinding. Tapi dari hujung mata dia nampak macam ada 2 lampu jalan tau. Dia pun toleh balik. Memang ada 2. Bezanya, satu lampu tu bergerak perlahan dari kiri ke kanan dan masa tu terus dia tahu, okey, itu memang bukan lampu jalan. Dalam hati dia terus terlintas satu nama. Kuyang.
Korang tu tak goyang tu apa? Penanggal. Tanpa fikir panjang, dia terus tutup game, phone dia letak tepi, dia pejam mata, paksa diri tidur. Dan sebenarnya sebelum kejadian tu, satu batch dia pernah nampak cahaya oren tu terbang dekat langit waktu malam. Langit masa tu merah, angin kuat sangat. Tak hujan tau, tapi angin kuat. Ramai nampak benda yang sama. Sampai ada seorang pelajar perempuan yang memang ada sixth sense menangis sebab dia nampak terlalu banyak makhluk dekat kawasan sekolah malam tu. Malam berikutnya, gangguan datang lagi dan kali ni dalam bilik. Time tu Rina tengah main game macam biasa. Tiba-tiba dari bawah katil, tok tok tok. 3 ketukan perlahan. Dia dah mula rasa lain macam. Dia terus baring hadap dinding. Dia tak berani nak tengok belakang dan dalam beberapa saat, tiba-tiba selimut dia ditarik. Betul-betul rasa ditarik sampai jatuh atas lantai tau. Dia langsung tak berani nak ambil. Dia jadi macam terkaku. Lepas tu dia terdengar satu bunyi ketukan yang sangat kuat dari bawah katil pula. Bertalu-talu sampai katil dia sendiri bergegar. Dan dalam keadaan panik, dia capai phone, dia terus buka YouTube. Dia pasang bacaan ayat suci Al-Quran dengan volume yang paling kuat. Dan sebaik saja bacaan tu dimainkan, bunyi ketukan tadi terus berhenti. Barulah dia berani nak ambil balik selimut dan tutup satu badan dia sampai pagi. Gila lah. Okay, itu kisah ketiga. Kisah keempat ni masih lagi masa di tingkatan 2. Tapi kali ni bukan Rina yang kena. Ada seorang senior tingkatan 3 ni pula yang kena. Kejadian ni berlaku waktu pagi tau, sekitar pukul 8 hingga 9 pagi. Masa tu Rina tengah belajar biologi dekat makmal sains. Tiba-tiba satu bangunan sekolah ni kecoh. Ramai orang menjerit dari tingkat 3. Bukan seorang, tapi satu kelas menjerit. Dan bila semua berlari tengok, rupanya 2 pelajar perempuan ni terkena histeria. Seorang Muslim, seorang non-Muslim. Ustaz terus datang membantu kan. Dan lepas tu pelajar yang histeria ni dibawa ke surau. Seorang lagi sampaikan ibu bapa dia kena datang sekolah sebab dia macam kaku tau. Masa waktu rehat, Rina nampak sendiri pelajar tu dekat dewan makan. Muka dia memang pucat gila, badan dia masih keras. Dan lepas disiasat, barulah semua tahu apa yang berlaku. Rupa-rupanya, masa kelas tengah berjalan, seluruh kelas nampak satu lembaga muncul depan diorang. Benda-benda dekat sekolah diorang ni memang keras nak mampus weh. Berani gila sebab satu kelas tau yang nampak. Diorang semua nampak benda yang sama. Sebab tu semua orang menjerit serentak. Bayangkan kalau 1-2 orang nampak, boleh lagi kita kata halusinasi. Tapi bila satu kelas, itu memang cerita yang betul-betul buat kita meremang. So itu penampakan kat sekolah yang satu kelas nampak. Kisah kelima ni pula yang terakhir berlaku masa dia tingkatan 5. Ini sebulan sebelum SPM. Rina terlalu penat tahu belajar. Sampaikan dia kerap kena sleep paralysis hampir setiap malam. Tapi daripada semua kejadian, ada 2 malam yang dia takkan lupa sampai sekarang. Malam pertama, lebih kurang pukul 2 pagi, dia sedar mata dia terbuka. Tapi badan dia langsung tak boleh nak bergerak. Depan dia ada loker dan dekat depan loker tu berdiri satu sosok hitam, diam dan tak bergerak. Dia hanya berdiri pandang tepat ke arah Rina. Dan Rina tahu tu bukan mimpi. So dia cuba lawan, dia paksa badan dia untuk bergerak dan akhirnya dia berjaya bergerak. Dan bila dia bergerak tu, sosok tu terus hilang. Dan dia takut sangat lah nak tidur balik kan. Jadi dia pun buka lah cerita kartun dekat phone dia untuk tenangkan diri. Barulah dia tidur semula. Tapi sejam kemudian, sleep paralysis tu datang lagi. Dan nasib baik kali kedua ni dia tak nampak apa-apa. Tapi korang, malam yang lagi satu adalah malam paling menyeramkan dalam hidup dia. Sekali lagi sekitar pukul 2 pagi, dia tersedar, dia tak boleh bergerak. Kali ni mata dia pandang ke atas dan masa tu dia nampak ada satu makhluk hitam tengah mencangkung atas besi katil. Betul-betul atas kepala dia. Makhluk tu tunduk, tenung tepat ke arah dia. Rambut dia panjang, basah tapi langsung tak menitikkan air. Dan dalam keadaan Rina ni tak mampu nak bergerak, makhluk tu perlahan-lahan hulurkan jari telunjuk dia ke arah dada. Betul-betul ke arah jantung dia. Sambil dia sebut satu perkataan dalam bahasa Iban. Parai. Yang bermaksud mati. Oh my god. Bayangkan korang sedar, korang nampak semua benda depan mata tapi
badan langsung tak boleh nak bergerak. Esok pagi Rina langsung tak cerita kat roommate dia tahu. Dia takut diorang tak percaya lah kan. Atau worst case, diorang akan takut nak duduk dalam bilik tu. Jadi sampai ke hari ni lah, setiap kali dia ingat balik malam tu, dia masih rasa seram. Sebab itu kali pertama dan harapnya kali terakhirlah dia nampak sesuatu dengan begitu jelas depan mata dia. Itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Rina. Sekolah dia tu macam memang ada something yang dah lama bertapak dekat kawasan tu. Sebab gangguan dia bukan jadi dekat seorang dua je tau. Tapi daripada budak sekolah rendah, senior sampai satu kelas boleh nampak benda sama. Itu yang buat kamu rasa seram. Pasal cap jari hitam dekat muka Rina tu kan. Kamu teringat apa yang cikgu dia cakap pasal orang minyak. Sebab dalam cerita-cerita rakyat orang Melayu, memang ada kepercayaan yang orang minyak ni suka mengganggu anak-anak dara kan, lagi waktu malam lah. Tapi sama ada cap jari tu betul-betul daripada orang minyak ataupun ada penjelasan lain, kita memang tak boleh nak pastikan lah, wallahu alam. Tapi sumpahlah orang minyak tu dah lama gila tak dengar cerita pasal benda tu. Lepas tu bab nampak cahaya oren tu bergerak dekat luar tingkap asrama MRSM tu, Rina sendiri percaya benda tu kuyang, which is dekat Sarawak dan Kalimantan memang ada banyak cerita rakyat pasal kuyang ataupun kita panggil penanggal, iaitu makhluk yang dikatakan muncul pada waktu malam dengan kepala dan usus-usus yang terburai. Tak ada badan ya. Apa pun semuanya hanyalah perkongsian pengalaman dan kepercayaan masyarakat lah. Yang penting kita ambil pengajaran supaya kita sentiasa jaga solat, baca doa dan sentiasa minta perlindungan daripada Allah. So, thank you Rina sebab sudi kongsi pengalaman seram dengan kita orang semua. That is so scary. Dan kita doakan semoga Rina sentiasa dilindungi Allah lah. Sekarang rasa itu sahaja video untuk hari ini. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye! You seem so scared. All I wanted to do was play with you.